Gadis-gadis muda berkulit putih tidak lagi selamat di UK dan orang yang melakukannya berani kerana mereka tahu mereka boleh terlepas. Apa yang mereka lakukan Anda tanya? Perkara-perkara seperti ini. Pergi mampus. Dengan sopan, pergi mampus. Itulah sialnya. Itulah sialnya. Itulah sialnya. Maksud saya, memang sekumpulan gadis kulit putih berjalan di jalan. Dan ia memang jelas. Lelaki itu sebenarnya cuba meraba punggungnya. Biar saya jelaskan dengan sangat-sangat jelas, perkara ini semakin menjadi fenomena di seluruh UK. Gadis-gadis mula bersuara di mana-mana. Dan gadis muda ini, saya sangat terkesan dengannya. Tonton ini. Saya memang ingin berkongsi pengalaman saya mengenai perkara ini. Baik, ada satu kawasan yang pernah saya tinggal dulu. Sekarang saya dah tak tinggal di situ. Entah macam mana, saya tinggal di kawasan mewah sekarang. Kami dapat rumah itu dengan harga yang sangat murah. Tapi di kawasan lama saya, ada sebuah masalah besar dengan lelaki migran yang malangnya menunggu di perhentian bas dan di dalam bas untuk mengganggu dan untuk melakukan serangan seksual terhadap wanita muda dan gadis-gadis. Jadi awak betul-betul beritahu saya bahawa ada seorang gadis ni, saya pun tak tahu berapa umur dia, tapi dia nampak macam bayi saja. Yang telah melihat fenomena lelaki migran menunggu di perhentian bas untuk mengganggu gadis-gadis, betul? Ini bukan seperti video rawak yang seseorang secara tidak sengaja tertangkap di kamera. Tidak, dia mengalami perkara ini di tempat dia tinggal. Ia adalah masalah besar yang semua gadis tahu, tapi masih juga tak dibincangkan. Kamu ada gerakan Me Too yang hampir menggegarkan dunia dengan wanita-wanita tampil ke hadapan dan berkata, "Ya, kamu tahu, bila saya bekerja dalam masyarakat elit seperti Hollywood, memang banyak penderaan berlaku dan semua orang terkejut, tak percaya. Tapi bila ada gadis-gadis muda berkata, saya tak boleh turun dari bas sebab ada pendatang di situ yang tunggu untuk ganggu saya. Mana perasaan terkejut dan ngeri itu? Sebab reaksi itu sepatutnya sangat meluas." Seperti dua pengalaman saya diikuti ke sekolah adalah ketika saya berjalan melepasi ME, berjalan melepasi perhentian bas dan kemudian diikuti oleh seseorang. Sekali ia adalah seorang lelaki Asia Selatan dan kali kedua ia adalah seorang lelaki kulit hitam. Dia bukan orang Nigeria. Saya tahu dia bukan orang Nigeria. Saya hanya menyatakan bahawa dia bukan orang Nigeria kerana saya hanya tahu bagaimana rupa etnik Nigeria. Saya tidak tahu banyak tentang yang lain. Gadis ini dengan santai sahaja memberitahu bahawa 2 kali dia diikuti ke sekolah oleh lelaki asing. Maksud saya, sedarlah. Di dunia mana perempuan berjalan ke sekolah dan diikuti oleh lelaki, tetapi ibu bapa mereka tidak datang untuk memukul lelaki-lelaki itu atau menghalau mereka. Di dunia mana anda hantar anak anda ke perhentian bas atau ke sekolah dan dia tahu ada kemungkinan dia akan diikuti? Adakah anda tahu betapa menakutkan, traumatik, teruk dan berbahayanya perkara itu? Dan ya, 2 kali saya diikuti. Kedua-duanya bermula dari perhentian bas. Saya minta maaf. Jika anda menghantar anak anda ke perhentian bas dan ada lelaki di situ, lebih baik anda tunggu sehingga anak perempuan anda naik bas itu ya. Saya tak pasti, saya tak tahu sama ada itu jelas kepada sesiapa yang menonton ini. Tapi ya memang. Dan ia memang menakutkan. Kali pertama, saya diekori ke sekolah. Macam, awak sedang merenung kami. Bila saya berjalan melepasi perhentian bas, dan saya macam cuba tenang. Bertenang, Megan, bertenang. Dia jelas tidak biasa dengan budaya ini. Dia jelas merenung. Kerana mungkin itu perkara biasa di negaranya untuk merenung hanya kerana dia begitu. Hanya kerana dia begitu, tak bermakna dia seorang pedofil. Dan kemudian, Maaf, tapi tak kira dari budaya mana pun anda datang, jika anda selesa merenung kanak-kanak perempuan kecil dengan begitu tajam dan menunggu mereka di perhentian bas, itu memberi hak kepada Meghan untuk berasa takut. Ia memberi hak kepada Meghan untuk berkata sesuatu. Di sini memang tak kena dan hakikat bahawa dia seperti itu tidak bermakna dia seorang pedofil. Saya rasa itu agak keterlaluan. Saya rasa ia memang bermaksud begitu. dia macam ikut saya ke sekolah. Saya, apa sebenarnya ni? Macam, apa sebenarnya ni? Ini adalah North East ya. Tapi ya, dan kemudian minggu pertama saya pindah ke kawasan ini. Ia adalah kawasan mewah tapi ia betul-betul bersebelahan dengan metro yang tidak begitu mewah. Minggu pertama pindah masuk. Ada seorang lelaki Arab sedang memandang melalui tingkap saya dengan telefonnya. Kami sedang berjalan ke rumah dan kami nampak dia. Mungkin dia sedang memerhati adik saya. Seperti ketika dia sedang menukar pakaian. Itu memang sangat tidak selesa dan saya betul-betul, saya rasa macam Apa? Apa ni?
Apa benda ni? Awak pindah ke kawasan mewah. Awak bukan bercakap tentang satu tempat pelik. Tidak, dia tinggal di satu tempat. Dia pindah ke kawasan mewah yang lain. Dan kemudian ada seorang lelaki yang memerhati melalui tingkap, melihat dia atau kakaknya sedang tanggalkan pakaian. Ini adalah jenis cerita yang biasanya seluruh dunia akan bicarakan. Atau sekurang-kurangnya orang-orang ini akan berada di penjara. Tapi dia hanya cuma macam, ya, maksud saya, Ya. Mereka sasarkan saya. Seperti, adakah saya sedang disasarkan oleh geng? Apa yang sedang berlaku di sini? Kerana ini berlaku terlalu kerap. Dan kemudian, minggu berikutnya selepas itu, kami berjalan pulang dari sebuah restoran tempatan. Saya tak akan kata restoran sebab ia bukan mewah. Tapi ia lebih kurang macam pub. Saya tak akan sebut namanya, tapi itu memang tempat kegemaran saya. Dan lelaki Arab yang sama itu ikut kami pulang. Dan itu sangat menakutkan. Ya. Ini bukan pengalaman yang jarang berlaku. itu menakutkan. Bila lelaki yang sama mengekori anda 2 kali, itu memang peristiwa yang traumatik dan menakutkan yang anda sepatutnya hubungi polis dan polis sepatutnya sekurang-kurangnya menahan orang itu. Tapi dia hanya berkata, lihatlah, ini sudah jadi perkara biasa sekarang. Maksud saya, sepanjang 6 minggu itu, saya baru sahaja masuk Year 11. Jadi ini sebenarnya berlaku tahun lepas. Tetapi, sepanjang 6 minggu sebelum saya hendak masuk Year 11, 3 gadis dari kawasan yang sama, lebih kurang 10 minit dari hentian bas tempat saya diikuti. Telah diganggu oleh seorang lelaki Arab, pendatang untuk pengetahuan, di dalam bas. Dan mereka sangat ketakutan, ketiga-tiganya. Mereka semua berumur bawah 14 tahun dan dia sedang mencari isteri untuk pengetahuan. Saya tarik balik kata-kata saya. Bila saya cakap sebelum ini, pastikan tunggu anak perempuan anda naik bas, anda mungkin sebenarnya patut naik bas itu juga. Gadis-gadis berumur 14 tahun ditanya oleh seorang pendatang Arab sama ada mereka sudi menjadi isterinya. Mereka lari keluar dari bas, ketakutan, dan dia mengejar mereka masuk ke co-op. Dan tiada apa-apa tindakan diambil tentang perkara itu. Polis berkata, kami tak boleh buat apa-apa. Walaupun lelaki ini jelas-jelas menjadi pemangsa, kami tak boleh buat apa-apa. Saya memang mahu. Maksud saya, apa benda ni? Anda ada lelaki yang meminta gadis berumur 14 tahun untuk berkahwin dengannya dan kemudian mengejar mereka ke dalam co-op dan polis tak boleh buat apa-apa mengenainya. Tak hairanlah ini jadi fenomena biasa. Fenomena. Mereka buat begini sebab mereka terlepas begitu saja kerana kaum mereka. Mereka buat begini sebab mereka terlepas begitu saja kerana kaum mereka. Dan anda tahu siapa yang tak terlepas? Gadis-gadis muda itu. Gadis-gadis muda yang kini trauma seumur hidup kerana lelaki-lelaki mengejar mereka di jalanan, di dalam bas, mengekori mereka, memerhati mereka di tingkap ketika mereka sedang berpakaian. Tiada siapa yang Saya melihatnya marah. kerana cuaca sejuk. Saya marah. Tapi saya tak boleh jamin tentang itu sebab saya tak tahu apa-apa tentang budaya orang lain. Sebab saya cuma pernah pergi ke sebuah pulau Sepanyol saja, setakat itu saja. Awak nampak tak gadis ni masih muda dan dia cuma cuba nak membenarkan tingkah laku lelaki-lelaki ni. Dia betul-betul buat video tentang macam mana kawan-kawan dia dihalau dari bas selepas diminta berkahwin. Dia dah 2 kali diekori. Dia tengok seorang lelaki yang kemudian ikut mereka lagi. Tengok adik perempuan dia melalui tingkap dan sebagainya. Seolah-olah semua ini kisah biasa. Dan dia pula macam mungkin ini perkara biasa dalam budaya mereka. Kalau itu perkara biasa dalam budaya mereka, mereka tak sepatutnya hidup dalam budaya awak. Ya, memang menjijikkan betul-betul. Macam saya pergi ke dataran sebab saya nak beli sesuatu. Saya rasa saya nak beli makanan arnab atau sesuatu untuk arnab saya. Dulu saya ada arnab. Dan ada satu laluan yang sangat-sangat panjang yang membawa saya ke dataran. Dan sebelah satunya pula di tepi pagar. Dan saya nampak seorang lelaki. Saya ingat dia orang Somalia. Tapi sekarang bila saya fikir balik, saya rasa dia orang Eritrea atau entah macam mana nak sebut. Dia sedang baring di atas rumput. Merakam video 2 remaja yang sedang bercium di atas bangku. Dia sedang baring, bukan di lereng bukit seperti tempat orang biasa baring untuk berjemur. Dia berada di sebelah pagar. Saya tak pernah nampak sesiapa buat macam tu sebelum ini. Apa benda ni? Dan dia sebenarnya berada di bawah bangku dengan telefonnya. Dia cuba melindungi. Sungguh, ini seorang gadis muda. Seorang gadis muda yang kini telah melaporkan atau bercakap tentang lebih banyak insiden daripada apa yang sepatutnya dialami oleh mana-mana gadis muda. Tetapi, dia bercakap tentangnya seolah-olah ia perkara biasa. Dan dia bercakap tentang mereka yang cuba menghalalkan pihak satu lagi. Dan dia menerangkan bagaimana tiada gunanya pergi ke polis kerana polis tidak boleh berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula dengan ini? Menjerit. Sebuah masyarakat yang sihat sepatutnya melindungi gadis-gadis mudanya. Apa yang membuatkan ini rasa okey? Sebab bagi saya, segala-galanya tentang perkara ini terasa salah.
Salah, salah, salah. Memang salah, memang salah, salah, salah. Dan dia sedang bercakap di telefon tapi saya lalu di sebelah dia. Saya harap saya tak ada dalam video itu. Saya harap masa dia buat lawak, dia sebenarnya tengah rakam dua remaja tu. Tapi masih ada masalah pedofil yang besar yang perlu diselesaikan segera. Dan orang ramai perlu berhenti mendiamkan mangsa yang tampil ke hadapan hanya kerana kita tidak mahu kedengaran rasis. Itu sendiri sudah rasis. Ia memang rasis dan ia anti wanita dan ia menentang budaya anda dan ia menentang masyarakat anda. Jika anda tidak sanggup menegur masalah dalam budaya lain hanya kerana dia kata mungkin itu normal dalam budaya mereka. Jika itu normal dalam budaya, mereka tidak sepatutnya berada di sini. Selesai. Mudah. Mudah. Jika wanita muda biasa pun mempunyai begitu banyak cerita untuk diceritakan. Ini salah. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.